Seluruh media dunia terkejut. Negara ini yang lebih suka untuk dimasuki berbanding Korea Utara secara tiba-tiba membuka pintunya hanya untuk rakyat Malaysia. Mereka berkata syarikat-syarikat Malaysia tidak mengamalkan rasuah. Kami mengalu-alukan rakyat Malaysia yang berprinsip. Di negara yang paling korup di dunia ini mereka menolak rasuah. Projek tidak dirampas malah mendapat perhatian peribadi daripada Presiden sendiri. Dia berkata, Malaysia sentiasa menjadi saudara kami. 30 tahun lalu di kawasan terpencil Asia Tengah yang tiada siapa peduli orang Malaysia pertama melangkah ke hadapan. Hari ini kita akan mendedahkan sebab yang mengejutkan mengapa negara paling tertutup di dunia ini memilih untuk berganding bahu dengan Malaysia. Tempat-tempat berbahaya, zon konflik, lokasi yang tiada siapa berani pergi, itulah kepakaran saya selama ini. Saya Ryan Carter dan saya telah menjadi wartawan khas BBC untuk Asia Tengah selama 22 tahun. Saya pernah menemu bual pemimpin Taliban di Afghanistan berada di barisan hadapan dalam perang pembebasan Iraq dan mengharungi letupan di Syria. Namun Turkmenistan adalah negara paling sukar yang pernah saya cuba masuki. Permohonan visa saya ditolak sebanyak 14 kali. Ibu pejabat BBC menghantar surat permohonan rasmi malah Kementerian Luar Negeri British turut campur tangan tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya saya mengambil masa 14 bulan untuk mendapatkan visa lebih lama daripada masa yang saya habiskan di zon-zon konflik. Terus terang pada mulanya, saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Ketua editor saya berkata kepada saya, kata pergilah ke Turkmenistan. Saya dengar syarikat-syarikat Malaysia menguasai separuh daripada negara itu. Media Cina kecoh mengenainya. Saya separuh percaya, separuh tidak. Malaysia, negara kepulauan yang kecil itu, apa yang boleh mereka kuasai di pedalaman Asia Tengah? Saya fikir mungkin mereka hanya menjual beberapa komputer atau papan kekunci jenama Malaysia. Tetapi saya cepat sedar bahawa saya silap sama sekali. Sebaik sahaja kaki saya memijak lapangan terbang, antarabangsa Ashgabat saya merasakan sesuatu yang tidak kena. Di hadapan Dewan Ketibaan, lapangan terbang terdapat sebuah papan iklan gergasi untuk sebuah jenama teknologi Malaysia. Di sebelahnya iklan untuk komputer Asus. Di seberangnya tergantung iklan Gamuda Berhad. Saya melihat sekeliling dengan cemas, hampir merasakan saya telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semasa melalui kastam, pegawai itu melihat pasport saya dan bertanya Malaysia. Saya menjawab dalam bahasa Inggeris, bukan saya orang British. Pegawai itu mengangguk dan berkata, ramai orang Malaysia datang untuk berniaga. Itulah petunjuk pertama yang saya dengar di negara ini. Saya menaiki teksi. Pemandunya kelihatan dalam lingkungan 20-an. Radio memainkan muzik yang aneh, tetapi melodinya sangat saya kenali. Ia adalah lagu daripada sebuah kumpulan pop Malaysia yang terkenal. Di dalam teksi di Turkmenistan, muzik pop Malaysia bergema. Pemandu itu menyanyi mengikut melodi walaupun liriknya tidak jelas rentaknya betul sepenuhnya. Saya bertanya, awak suka muzik Malaysia? Pemandu itu memandang saya melalui cermin pandang belakang dan mengangkat ibu jarinya. Malaysia bagus, jenama teknologi. Malaysia bagus, Asus bagus. Saat saya memasuki kawasan bandar, saya terdiam 1000 bahasa. Pemandangan di hadapan saya tidak seperti mana-mana bandar yang pernah saya lihat. Semua bangunan berwarna putih. Bangunan-bangunan yang diperbuat daripada marmar putih terbentang sejauh mata memandang. Istana Presiden, pejabat kerajaan, Hotel Pangsapuri, semuanya putih. Kemudian barulah saya tahu bahawa bandar ini telah dicatatkan dalam Guinness World Records sebagai bandar dengan kepadatan bangunan marmar putih tertinggi di dunia, dengan sejumlah 543 buah bangunan. Namun kejutan sebenar datang selepas itu. Di pelbagai bahagian bangunan, saya dapat melihat nama-nama yang biasa dalam tulisan Rumi, UEM Group, Gamuda Berhad, Syarikat Pembinaan IJM. Saya terus mengira di dalam kereta. Semasa melalui pusat bandar, saya melihat 23 papan tanda syarikat Malaysia. Papan tanda syarikat Cina, ada 8, syarikat Rusia ada 5, dan syarikat Turki ada beberapa. Syarikat-syarikat Malaysia mendahului dengan kelebihan yang sangat besar. Pemandu itu berkata dengan bangga, bangunan itu Malaysia yang bina, yang itu pun Malaysia. Di sebelah sana pun sama. Saya hampir tidak percaya. Saya bertanya, kenapa ada begitu banyak syarikat Malaysia? Pemandu itu mengangkat bahu dan menjawab dengan mudah, orang Malaysia buat kerja bagus. Mereka pegang pada janji. Saya tiba di hotel, sebuah hotel 5 bintang.
Sebaik sahaja melangkah masuk ke lobi saya melihat papan tanda Group. Semasa kaki tangan kaunter mendaftarkan saya masuk, dia juga berkata perkara yang sama. Hotel ini dibina oleh orang Malaysia. Ramai tetamu Malaysia datang ke sini. Saya bertanya, ramai orang Malaysia datang ke sini. Pekerja itu mengangguk. Ramai. Ahli perniagaan datang. Syarikat pembinaan syarikat tenaga. Setiap minggu ada penerbangan dari sana. Malam itu, di dalam bilik hotel, saya menghantar laporan pertama saya kepada ibu pejabat, petunjuk itu benar. Situasi ini lebih serius daripada maklumat awal. Turkmenistan adalah negara paling tertutup di dunia, tetapi syarikat-syarikat Malaysia mendominasi latar langit bandar ini. Ini bukan sekadar perniagaan biasa, sesuatu yang istimewa pasti sedang berlaku. Saya merenung skrin komputer riba saya, berfikir apa sebenarnya yang telah berlaku. Mengapa negara tertutup ini hanya menerima Malaysia Cina lebih dekat Rusia, lebih dikenali Turki pula serumpun? Mengapa mesti Malaysia? Keesokan paginya saya berangkat untuk mencari jawapan. Siapakah yang membina 543 bangunan putih ini? Mengapa mereka orang Malaysia? Saya memutuskan untuk mengesahkannya sendiri. Namun kebenaran yang saya temui jauh lebih mengejutkan daripada yang saya bayangkan. Ini bukan sekadar kisah tentang kontrak pembinaan. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki Malaysia yang bermula kira-kira 30 tahun yang lalu. Dan kisah ini mungkin boleh dijejaki kembali sehingga 400 tahun yang lalu. Keesokan paginya saya akan mengesahkan satu fakta yang menakjubkan. Apakah maksud angka 80% daripada 543 buah bangunan itu? Saya mesti menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Saya keluar dari hotel. Pemandu pelancong, saya sudah menunggu. Dia adalah pemandu pelancong rasmi yang disediakan oleh kerajaan. Di negara ini, wartawan asing tidak boleh bergerak bersendirian. Sentiasa ada pengawas yang mengikuti. Skop temu bual juga terhad. Tetapi kawasan yang dibenarkan pun sudah cukup untuk membuatkan saya terpegun. Pemandu pelancong itu bernama Mergen, berusia dalam lingkungan 40-an dan fasih berbahasa Inggeris. Awak mahu mula dari mana, dia bertanya. Saya menjawab, saya mahu melihat bangunan paling penting di bandar ini. Mergen mengangguk. Kalau begitu, kita mulakan dengan Istana Presiden. Kami menaiki kereta menuju ke pusat bandar. Di luar tingkap bangunan-bangunan putih terbentang tanpa henti memantulkan cahaya matahari sehingga menyilaukan mata. Bandar ini kelihatan seperti sebiji kek perkahwinan gergasi. Mergen menjelaskan presiden pertama kami suka warna putih. Beliau percaya ia adalah simbol kesucian dan keamanan. Jadi, beliau mengarahkan semua bangunan mesti dibina menggunakan marmar putih. Saya bertanya, dari mana datangnya semua marmar ini? Mergen menjawab, diimport dari Itali, Turki dan Iran. Sangat mahal. Kami tiba di hadapan Istana Presiden. Sebuah bangunan putih gergasi dengan kubah emas yang berkilauan di bawah matahari. Skalanya sangat besar, kelihatan lebih besar daripada Istana Versailles. Saya memeriksa papan tanda di hadapan bangunan itu. Tertulis Group. Mergen berkata dengan bangga, syarikat Malaysia yang bina. Kualiti terbaik. Saya bertanya dengan terkejut, Istana Presiden dibina oleh syarikat Malaysia. Ya, syarikat pembinaan dari Malaysia adalah yang paling dipercayai di negara kami. Seterusnya kami melawat bangunan parlimen. Juga sebuah bangunan marmar putih dengan tiang-tiang gergasi. Di tengah-tengahnya tersemat bendera Turkmenistan. Saya mengesahkan papan tanda Gamuda Berhad. Seterusnya, Stadium Olimpik, sebuah stadium gergasi dengan 50,000 tempat duduk. Reka bentuk bumbungnya unik, dikatakan berbentuk kepala kuda kerana Turkmenistan adalah negara kuda. Papan tanda syarikat pembinaan IJM. Lapangan terbang antarabangsa, sebuah syarikat kejuruteraan Malaysia. Pusat konvensyen, sebuah syarikat pembinaan besar Malaysia. Kawasan perumahan mewah, sebuah pemaju perumahan Malaysia. Saya mencatat kesemuanya di dalam buku nota saya. Nama syarikat-syarikat Malaysia terus muncul tanpa henti. Menjelang tengah hari saya bertanya, adakah statistik yang tepat? Berapa peratus daripada jumlah bangunan yang dibina oleh syarikat Malaysia? Mergen berfikir sejenak dan menjawab, saya tidak tahu angka yang tepat, tetapi saya dengar kira-kira 80%. 80%. Saya mengulangi angka itu. Daripada 543 bangunan, 434 daripadanya dibina oleh syarikat-syarikat Malaysia. Bukan hanya satu syarikat, tetapi banyak syarikat pembinaan Malaysia yang berbeza telah bersama-sama membina bandar ini. Saya bertanya,
Mengapa Malaysia-China lebih dekat dan Rusia, bukankah lebih dikenali ekspresi Mergen berubah sedikit? Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Syarikat-syarikat China menawarkan harga yang murah, tetapi kualitinya sangat teruk. Mereka juga tidak menepati janji, tidak dapat menyiapkan kerja dalam tempoh yang dipersetujui, dan selepas itu, meminta bayaran tambahan. Saya mengangguk. Bagaimana dengan Rusia? Syarikat-syarikat Rusia dahulu datang ramai sejak zaman Soviet lagi. Tetapi mereka memandang rendah kepada kami. Di mulut mereka kata, kami saudara tetapi mereka memandang kami dari atas. Dan mereka meminta terlalu banyak rasuah. Bukankah Turki serumpun Mergen tersenyum pahit? Turki kata mereka negara saudara kami, tetapi justru kerana kami bersaudara, keadaan menjadi lebih rumit. Ia melibatkan kepentingan politik hubungan menjadi sukar untuk perniagaan yang tulen. Jadi bagaimana dengan Malaysia mata Mergen bersinar? Malaysia berbeza. Mereka menepati janji kualiti kerja mereka bagus. Dan mereka tidak meminta rasuah. Tidak meminta rasuah, ayat itu menusuk telinga saya. Saya bertanya sekali lagi, betulkah di negara seperti ini bolehkah berniaga tanpa rasuah? Mergen mengangguk. Walaupun sukar dipercayai ia adalah benar. Syarikat-syarikat Malaysia bersaing dengan kualiti bukan dengan rasuah. Itulah sebabnya kerajaan kami mempercayai mereka. Pada sebelah petang saya melawat sebuah tapak pembinaan. Sebuah bangunan pejabat kerajaan yang baru sedang dibina. Di tapak itu, juru teknik Malaysia dan pekerja Turkmenistan bekerja bersama-sama. Saya bertemu dengan seorang penyelia di tapak itu, seorang lelaki Malaysia berusia dalam lingkungan 50-an. Dia meminta saya untuk tidak mendedahkan namanya. Saya bertanya, susahkah berniaga di negara ini? Dia menjawab, bukan mudah. Tetapi kami berpegang pada prinsip. Jika kami berjanji untuk siap pada tarikh tertentu, kami akan siapkan pada tarikh itu. Jika kami berjanji kualiti tertentu, kami akan capai kualiti itu. Itulah cara orang Malaysia. Adakah anda pernah diminta memberi rasuah? Dia terdiam sejenak kemudian berkata, ada, pada mulanya banyak kali, tetapi kami menolak. Itu adalah polisi syarikat. Pada mulanya sangat sukar. Projek kami hampir dirampas. Tetapi lama-kelamaan ia membina kepercayaan. Apabila semua orang tahu kami tidak akan memberi atau menerima rasuah, kami sebaliknya membina imej syarikat yang bersih. Pegawai tinggi kerajaan mula menyukai kami. Syarikat yang tidak perlu diberi rasuah adalah syarikat yang boleh dipercayai. Itu telah menjadi jenama kami. Saya mendengar kata-katanya dan berfikir ini adalah satu paradoks. Di negara yang korup menolak rasuah sebaliknya menjadi satu kelebihan daya saing. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Mergen berkata, Encik Carter, saya ada satu lagi maklumat untuk awak. Apa dia? Saya bertanya. Esok awak patut jumpa seseorang. Dia tahu permulaan semua ini. Rasa ingin tahu saya membuak-buak. Siapa dia? Mergen menjawab. Orang Malaysia pertama yang datang ke negara ini kira-kira 30 tahun yang lalu. Dia masih di sini. Dialah yang memulakan segalanya. Kira-kira 30 tahun. Sejurus selepas kejatuhan Kesatuan Soviet. Seseorang yang bertahan selama hampir 30 tahun di negara yang tertutup. Saya sangat ingin tahu siapa dia. Malam itu saya menghantar laporan kedua saya kepada ibu pejabat 80% daripada 543 bangunan dibina oleh syarikat-syarikat Malaysia. Istana Presiden, bangunan Parlimen, Stadium, Olimpik, lapangan terbang. Hampir semua mercu tanda negara ini dibina oleh Malaysia. Rahsianya ialah kualiti kepercayaan dan penolakan rasuah. Esok saya akan bertemu dengan lelaki yang mengetahui permulaan semua ini. Saya memandang keluar tingkap. Bangunan-bangunan putih berkilauan di bawah cahaya lampu malam. Itu adalah bangunan yang dibina oleh Malaysia. Angka 80% itu terus berlegar di fikiran saya. Bagaimana ini mungkin? 30 tahun lalu, sepatutnya tiada apa-apa di sini. Seseorang pasti telah memulakannya. Bagaimana permulaan itu berkembang menjadi 80%? Ada satu lagi soalan yang lebih besar. Di salah sebuah negara paling korup di dunia, bolehkah seseorang bertahan selama hampir 30 tahun tanpa rasuah? Pasti ada rahsia istimewa. Keesokan harinya, saya akan mengetahui rahsia itu melalui kisah seorang lelaki. Dan kisah itu jauh lebih mengharukan daripada yang saya bayangkan. Menolak rasuah sebaliknya mendapat panggilan pribadi daripada Presiden sendiri. Saya akan segera mengetahui maksud sebenar ayat itu. Keesokan paginya, Mergen datang menjemput saya. Dia membawa saya ke sebuah pejabat kecil di pinggir bandar.
Ia adalah pejabat projek UAM Group di Turkmenistan. Pejabat itu lebih sederhana daripada yang saya bayangkan. Tiada hiasan mewah, tiada papan tanda besar. Hanya sebuah bangunan 2 tingkat yang biasa. Namun sejarah selama hampir 30 tahun telah dicipta di sini. Di sana saya bertemu dengan seorang lelaki Encik Ahmad bin Kasim, 58 tahun pengarah projek UAM Group di Turkmenistan. Tanggapan pertama saya, dia seorang yang sangat biasa. Tidak tinggi, nada suaranya lembut, wajahnya legam dibakar matahari Asia Tengah yang terik. Tetapi matanya dipenuhi dengan pengalaman selama hampir 30 tahun, pandangan yang dalam, teguh dan tidak goyah. Selamat datang. Saya dengar Anda wartawan dari BBC. Saya menghulurkan tangan untuk berjabat dengannya dan bertanya, saya dengar Anda datang ke negara ini kira-kira 30 tahun yang lalu. Betulkah? Encik Ahmad mengangguk. Ya, kali pertama saya datang adalah pada tahun 1997. Ketika itu saya berumur 30 tahun. 1997, 6 tahun selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, era di mana Turkmenistan baru sahaja merdeka dan tidak mempunyai apa-apa. Saya bertanya, mengapa Anda datang ke negara ini? Encik Ahmad tersenyum pahit. Jujurnya, sebab tiada orang lain yang mahu datang. Syarikat mencari sukarelawan, tetapi tiada siapa yang angkat tangan. Pada masa itu, Turkmenistan pun sukar dicari di atas peta. Belum ada internet, tiada maklumat. Tetapi, kenapa Anda boleh bertahan selama hampir 30 tahun? Encik Ahmad berfikir sejenak. Sebab saya muda, saya mahu mengembara. Dan terus terang persaingan di Kuala Lumpur terlalu sengit. Terlalu ramai orang yang kelulusannya lebih baik daripada saya bahasa Inggerisnya. Lebih fasih yang ada kabel. Saya fikir mungkin ada peluang jika saya pergi ke tempat yang tiada siapa mahu pergi. Dia memandang keluar tingkap mengenang kembali. Ayah saya menentang. Dia kata, apa nak buat di tempat macam tu? Bukan Afrika, tapi Asia Tengah. Ibu saya pun menangis. Tapi saya berkeras. Saya mahu buktikan sesuatu. Buktikan yang saya boleh berjaya. Bagaimana perasaan Anda semasa baru tiba? Ekspresi Encik Ahmad menjadi rumit. Terkejut. Lapangan terbangnya macam sebuah gudang usang. Landasannya berlubang-lubang. Tingkap kaca bangunan lapangan terbang pecah. Pemeriksaan imigresen mengambil masa 2 jam. Tiada siapa yang boleh berbahasa Inggeris, hanya bahasa Rusia. Tapi saya tak pandai bahasa Rusia. Bagaimana Anda berkomunikasi? Bahasa isyarat. Kemudian saya guna kalkulator untuk tunjukkan nombor pada mereka. Kebanyakannya boleh faham. 3 bulan pertama sangat sukar. Bahasa menjadi penghalang, saya rasa sangat kecewa dan sunyi. Encik Ahmad menyambung, jalan-jalannya jalan tanah. Bangunan-bangunannya peninggalan zaman Soviet. Selalu tiada elektrik, selalu tiada air. Bukan sekali dua, saya terpaksa bermalam dengan lilin di bilik hotel. Waktu musim sejuk yang teruk pemanas berhenti berfungsi. Saya tidur dengan memakai 5 lapis pakaian. Adakah Anda pernah menyesal? Menyesal? Dah beratus kali saya menyesal. Terutamanya pada tahun pertama. Setiap hari saya menyesal. Kenapa saya datang ke sini? Kan lebih selesa hidup di Kuala Lumpur. Setiap malam saya fikir begitu. Saya bertanya, tapi kenapa Anda tidak pulang? Encik Ahmad ketawa. Sebab maruah. Kalau saya pulang, apa orang akan kata? Tengok tu, tak tahan dah balik. Saya tak nak dengar kata-kata macam tu. Dan sejujurnya saya nampak potensi. Potensi apa? Potensi negara ini untuk berkembang. Di sini ada simpanan gas asli yang sangat besar, ada juga minyak. Ada sumber, akan ada duit masuk. Ada duit masuk, akan ada permintaan untuk pembinaan. Saya nampak peluang itu. Dia terdiam sejenak. Pada mulanya, kami bermula dengan satu projek kecil. Satu kawasan perumahan skala kira-kira 50 unit. Di Malaysia skala macam tu nak letak dalam kad nama pun malu. Saya bertanya, bagaimana Anda mendapat projek itu dengan harga? Kami tawar harga lebih rendah daripada syarikat lain. Harga yang hampir tiada untung. Syarikat tanya saya kenapa buat begitu. Tapi saya yakin, asalkan projek pertama berjaya, peluang seterusnya akan terbuka. Suara Encik Ahmad menjadi perlahan. Ketika itulah ujian pertama datang. Ujian apa? Kira-kira sebulan selepas kerja bermula, seorang pegawai kerajaan datang melawat. Seorang lelaki berusia dalam lingkungan 40-an memakai sut yang kemas. Dia datang dengan penterjemah. Encik Ahmad mengenang. Orang itu kata, untuk projek ini berjalan lancar, bantuan diperlukan. Masalah permit, masalah pelepasan bahan, masalah tenaga kerja, semua dia boleh selesaikan. Tapi ada satu syarat. Dia meminta 10% daripada nilai projek.
Pada masa itu jumlahnya jutaan ringgit. Dia kata kalau tak beri permit akan dibatalkan menggugut untuk menghentikan projek. Saya bertanya, apa yang anda buat mata Encik Ahmad menjadi tajam? Saya tolak, anda tolak di negara seperti ini. Ya, itu prinsip syarikat. Syarikat Malaysia dalam projek luar negara sama sekali tidak boleh. Saya hanya mengikut prinsip itu, saya sukar mempercayainya. Tetapi adakah itu realistik? Di negara itu Encik Ahmad mengangguk, bukan mudah. Hari kedua selepas pegawai itu, pulang permit kami benar-benar digantung. Bahan-bahan tidak dapat melalui kastam. Simen kami ditahan di kastam selama 2 bulan. Kerja terhenti sepenuhnya. Apa yang anda lakukan? Kami tunggu. Saya lapor kepada syarikat. Dan syarikat pun kata kena berpegang pada prinsip. Kami tunggu. 2 bulan, 3 bulan. Kami tak boleh buat apa-apa. Hanya duduk di tapak pembinaan. Encik Ahmad tersenyum pahit. Masa itu memang sangat sukar. Pekerja tempatan mahu gaji tapi tiada kerja tiada duit. Mereka tanya saya kenapa tak mulakan kerja. Saya tak tahu nak jawab apa. Takkan nak kata sebab kami tak bagi rasuah. Apa kesudahannya? Wajah Encik Ahmad menjadi cerah. Ada titik perubahan. Kira-kira 3 bulan kemudian seorang pegawai lain datang melawat. Seorang yang pangkatnya lebih tinggi. Dia bertanya kenapa kerja terhenti. Saya berterus terang. Saya kata ada orang minta rasuah saya tolak jadi beginilah jadinya. Bagaimana reaksi orang itu? Dia sangat terkejut. Kemudian beberapa hari kemudian semuanya selesai. Permit diluluskan. Bahan-bahan dilepaskan. Kerja dimulakan semula. Kemudian barulah saya tahu pegawai yang meminta rasuah itu telah ditukarkan ke jabatan lain. Saya bertanya, bagaimana boleh jadi begitu? Kisah kami yang tidak memberi rasuah itu dilaporkan ke peringkat atasan. Mungkin orang atasan pada asalnya mahu menerima habuan, tetapi orang bawahan cuba mengambil kesempatan di tengah jalan. Akhirnya ia memihak kepada kami. Encik Ahmad menyambung, sejak itu habar angin mula tersebar. Syarikat Malaysia tidak memberi rasuah. Pada mulanya kami dianggap bodoh. Macam mana nak berniaga tanpa rasuah? Mereka kata. Tetapi lama-kelamaan reaksi yang berbeza muncul. Reaksi apa reputasi yang bersih mula terbentuk. Kerajaan negara ini pun bukan bodoh. Mereka tahu jika ada rasuah keadaan akan menjadi rumit. Siapa yang ambil berapa banyak di tengah jalan tiada siapa yang tahu. Tetapi syarikat Malaysia tiada masalah seperti itu. Jumlah kontrak akan dilaburkan sepenuhnya ke dalam projek. Kualitinya sudah tentu terjamin. Saya mengangguk. Encik Ahmad menambah, ada satu lagi peristiwa yang menjadi penentu. Iaitu, apabila kawasan perumahan itu siap. Kami siapkan 2 minggu lebih awal daripada jadual. Kualitinya juga sangat baik. Semua penghuni sangat berpuas hati. Tetapi timbul satu masalah. Masalah apa 3 bulan selepas siap paip air bocor. Ia adalah kesilapan semasa pembinaan. Saya terus dapat laporan. Saya perlu buat pilihan. Encik Ahmad berkata dengan serius. Ada 2 pilihan. Satu buat-buat tak tahu. Selepas tempoh jaminan tamat, ia bukan lagi tanggungjawab kami. 2 mengaku dengan jujur dan baiki secara percuma. Apa yang anda lakukan kami baiki, secara percuma. Syarikat tanya, kenapa saya buat begitu? Tapi saya yakin kalau jimatkan duit sekarang, kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Apa kesudahannya? Mata Encik Ahmad bersinar-sinar. Perkara ini dilaporkan kepada kerajaan. Syarikat Malaysia mengaku kesilapan sendiri dan membaikinya secara percuma. Kisah ini meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka, kerana di negara ini, perkara seperti itu tidak akan berlaku. Biasanya mereka akan cari alasan menuding jari atau meminta bayaran tambahan. Encik Ahmad menyambung, selepas itu projek datang mencurah-curah. Projek kedua, ketiga, keempat. Skalanya semakin besar. Kemudian tibalah saat yang paling menentukan. Bila itu bidaan untuk projek Istana Presiden, saya memberi tumpuan sepenuhnya. Pada masa itu, kerajaan Turkmenistan memutuskan untuk membina Istana Presiden yang baru. Ini adalah mercu tanda negara. Syarikat-syarikat dari China, Turki, Rusia, Perancis, semuanya menyertai bidaan. Semuanya syarikat yang jauh lebih besar daripada kami. UEM Group pun turut serta. Kami sertai tapi jujurnya saya tak menaruh harapan. Kami terlalu kecil. Dan harga kami paling tinggi. Syarikat lain 20% lebih rendah daripada kami. Tetapi Encik Ahmad tersenyum. Kami menang. Macam mana boleh menang? Kemudian baru saya tahu, Presiden sendiri yang mengarahkan agar projek itu diberikan kepada syarikat Malaysia.
Saya bertanya sebabnya. Jawapan yang saya dapat ialah kerana ini adalah syarikat yang tidak menerima rasuah, boleh dipercayai. Itulah sebabnya, saya terkejut. Ini adalah satu paradoks. Di negara yang korup menolak rasuah, sebaliknya telah memenangi kepercayaan pemerintah tertinggi. Encik Ahmad menjelaskan, kalau difikirkan betul-betul ia masuk akal, cuba fikir dari sudut pandangan Presiden. Kalau serahkan istana Presiden kepada syarikat yang mengamalkan rasuah, siapa tahu berapa ramai orang yang akan mengambil kesempatan, kualitinya juga akan menurun. Tetapi, jika diserahkan kepada syarikat yang tidak menerima rasuah, keseluruhan jumlah kontrak akan dilaburkan dalam projek. Kualiti akan terjamin. Saya bertanya, bagaimana projek Istana Presiden itu? Wajah Encik Ahmad menjadi serius. Itu adalah projek paling sukar dalam hidup saya. Ia mengambil masa 3 tahun, melibatkan 2,500 orang. Presiden sendiri mengambil berat tekanannya sangat besar. Tekanan spesifiknya apa? Setiap minggu mesti lapor kemajuan. Kalau lambat sikit sahaja terus dapat panggilan telefon. Dan standar kualitinya sangat tinggi. Setiap keping marmar diperiksa. Kalau warnanya berbeza sedikit sahaja mereka akan minta hantar semula. Encik Ahmad mengenang. Pernah sekali Presiden tidak suka hiasan di siling. Minta buat semula. Masa itu projek sudah hampir siap. Kami bekerja siang malam selama sebulan untuk buat semula. Kerajaan pun tahu pengorbanan kami. Bagaimana perasaan anda apabila ia siap? Mata Encik Ahmad berkaca. Pada hari majlis perasmian Presiden datang sendiri. Dia berjabat tangan dengan saya dan berkata, terima kasih. Saya percaya pada Malaysia dan keputusan saya betul. Pada saat itu, saya hampir menitiskan air mata. Saya rasa penat lelah selama 10 tahun ini berbaloi. Saya bertanya satu soalan peribadi. Hampir 30 tahun lebih separuh daripada hidup anda. Bagaimana dengan keluarga anda? Wajah Encik Ahmad menjadi suram. Itulah kesakitan yang paling besar. Saya berkahwin di Malaysia. Isteri saya di Kuala Lumpur. Anak-anak saya pun lahir di Malaysia. Kami hidup berjauhan. Ya, saya pulang ke Malaysia 3 kali setahun. Hari raya, cuti sekolah, hari jadi anak. Dan tak boleh lama tak lebih seminggu. Kalau ada projek kena terus balik. Encik Ahmad mengeluh. Hari pertama anak sulung saya masuk sekolah rendah saya tiada. Majlis graduasinya pun saya tiada. Sekolah menengah semua hari pertama dan hari graduasi saya tak dapat hadir. Hanya hari pertama masuk universiti saya sempat balik. Isteri anda pasti sangat tabah. Encik Ahmad mengangguk. Pernah sekali isteri saya menangis dalam telefon. Dia kata, abang bukan suami saya, bukan juga ayah kepada anak-anak. Abang cuma mesin cari duit. Dengar kata-kata itu, saya tak boleh tidur berhari-hari. Jadi kenapa anda masih bertahan? Encik Ahmad memandang keluar tingkap. Bangunan-bangunan putih berkilauan di bawah matahari. Sebab saya percaya apa yang saya buat di sini ada maknanya. Awak nampak bangunan itu? Itu saya yang bina. Tangan saya yang bina. Rakyat negara ini bekerja tinggal dan bermimpi di dalam bangunan itu. Bagi saya itulah nilainya. Dia menyambung, dan saya mewakili nama Malaysia. Kalau saya buat kerja sambil lewat seluruh Malaysia, akan dapat nama buruk. Saya tak mahu begitu. Saya mahu mereka berkata, orang Malaysia sudah datang. Kerja mereka boleh diharap, boleh dipercayai. Saya mahu dengar ayat itu. Saya bertanya, bagaimana hubungan anda dengan keluarga sekarang? Encik Ahmad tersenyum. Anak-anak dah besar, anak sulung baru kahwin, isteri saya banyak berkorban. Sekarang mereka faham. Pernah sekali anak saya kata pada saya, ayah saya bangga dengan ayah. Dengar ayat itu saya menangis terasa-esak. Selepas temu bual Encik Ahmad membawa saya ke tingkat atas pejabatnya. Dari situ seluruh Ashgabat dapat dilihat. Bangunan-bangunan putih terbentang luas. Istana Presiden, bangunan Parlimen, Stadium Olimpik, Hotel Pangsapuri. Encik Ahmad berkata, awak nampak Istana Presiden di sana, itu adalah projek besar pertama kami. Lapangan terbang itu kami buat kemudian. Hotel itu siap beberapa tahun lalu. Kawasan perumahan di sana itu pula yang paling baru siap. Suaranya penuh dengan keyakinan. Hampir 30 tahun saya menyaksikan perubahan bandar ini. Bermula dari tanah lapang sekarang menjadi bandar yang tercatat dalam Guinness World Records. Saya rasa sangat berbesar hati dapat menjadi sebahagian daripada perubahan ini. Saya bertanya soalan terakhir. Apa pesanan anda untuk generasi pelapis? Encik Ahmad menjawab dengan serius. Saya nak kata berpeganglah pada prinsip. Rasuah mungkin membawa kemudahan sementara, tetapi dalam jangka panjang ia adalah racun.
Kami boleh bertahan di negara ini selama hampir 30 tahun kerana kami berpegang pada prinsip. Kepercayaan tidak dibina dalam sekelip mata, tetapi sekali ia dibina, ia tidak akan runtuh. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya termenung. Kepercayaan selama hampir 30 tahun. Pengorbanan seorang lelaki. Menolak rasuah, menepati janji membuktikan dengan kualiti. Inilah yang menghasilkan angka 80%. Tetapi, adakah kepercayaan dalam bidang pembinaan sahaja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya? Negara paling tertutup di dunia membuka pintunya hanya kepada Malaysia. Adakah itu sahaja sebabnya? Adakah kepercayaan yang dibina dalam sektor pembinaan boleh meluas ke keterbukaan budaya? Megan memberi saya satu lagi petunjuk. Encik kata esok saya akan ceritakan satu lagi kisah yang lebih mengejutkan. Apa dia pilihan kerabat diraja? Sebuah negara yang melarang semua budaya asing. Satu-satunya, pengecualian yang dibenarkan, awak tahu apa? Saya menggelengkan kepala. Megan tersenyum. Malaysia. Keesokan harinya, saya akan mengetahui maksud sebenar kata-kata itu. Mereka melarang balet opera sarkas, malah Gigi Emas. Tetapi mereka membenarkan drama bersiri Malaysia. Awak tahu apa maksudnya? Keesokan harinya saya melawat Universiti Ashgabat. Saya mendapat maklumat bahawa terdapat jabatan bahasa Melayu di sana. Di negara paling tertutup di dunia, ada jabatan bahasa Melayu. Ini sukar dipercayai. Kampus universiti itu sudah tentu dipenuhi dengan bangunan putih. Saya diberitahu ini juga dibina oleh Malaysia. Papan tanda di kampus tertulis UM Group. Saya mencari pejabat jabatan bahasa Melayu. Di sana saya bertemu dengan Profesor Gulnaz, seorang wanita berusia 52 tahun. Selamat datang. Anda wartawan BBC, bukan? Kami sudah lama menunggu Anda. Saya terkejut. Anda boleh berbahasa Melayu? Profesor Gulnaz tersenyum. Ya, saya sudah mengajar bahasa Melayu lebih 20 tahun. Saya bertanya, ramai ke pelajar yang belajar bahasa Melayu di negara ini. Setiap tahun semakin bertambah. Sekarang kami ada 120 pelajar berdaftar di jabatan ini. Ada lebih 50 orang lagi dalam senarai menunggu. Kenapa mereka mahu belajar? Bahasa Melayu, ekspresi Profesor Gulnaz menjadi serius. Untuk pekerjaan, jika dapat bekerja di syarikat Malaysia, gajinya 3 kali ganda. Bagi orang muda, Malaysia adalah negara peluang. Saya bertanya soalan yang lebih mendalam. Tetapi, bukankah negara ini melarang budaya asing? Bagaimana pengajaran bahasa Melayu dibenarkan? Profesor Gulnaz mengangguk. Soalan yang bagus. Biar saya ceritakan. Dia mengambil sekeping surat khabar lama dari rak buku. Anda tahu tentang presiden pertama kami, Niyazov? Saya mengangguk. Turkmenbashi, bapa segala orang Turkmen. Dia dikenali sebagai salah seorang diktator paling aneh di dunia. Profesor Gulnaz menjelaskan Presiden Niyazov memang sangat unik. Dia menamakan bulan-bulan dalam setahun sempena namanya sendiri. Dia menamakan roti sempena nama ibunya. Perpustakaan hanya dibenarkan menyimpan buku yang ditulisnya sendiri. Saya tahu buku itu. Ruhnama, buku roh. Semua rakyat wajib membacanya. Ujian lesen memandu pun ada soalan tentang kandungan buku ini. Profesor Gulnaz menyambung. Tetapi dasar budayanya lebih ekstrem. Dia melarang balet, alasannya lelaki menari tidak cukup jantan. Dia juga melarang opera, katanya budaya asing. Dia malah melarang sarkas dan gigi emas. Gigi emas. Ya, dia mengarahkan orang muda menjaga kesihatan gigi mereka. Jangan pakai gigi emas, sebaliknya miliki gigi yang putih. Saya tergamam, tetapi semua ini adalah fakta. Profesor Gulnaz beralih kepada inti persoalan. Tetapi yang anehnya, drama bersiri Malaysia tidak pernah diharamkan. Kenapa tiada alasan rasmi? Tetapi, kami ada spekulasi. Profesor Gulnaz merendahkan suaranya. Kerana Malaysia tidak menjadi ancaman. Apa maksudnya? Lihat China. 1.4 bilion penduduk betul-betul di sebelah kita. Sebuah negara yang boleh menelan kita dari segi ekonomi. Itu sangat mengancam. Rusia memerintah kami selama 70 tahun. Kami pernah menjadi sebahagian daripada kesatuan Soviet. Kami ada trauma. Turki kata kami negara saudara, tetapi dari segi politik kami bersaing. Mereka cuba meluaskan pengaruh. Profesor Gulnaz berkata, Malaysia berbeza. Ia jauh, ia tidak besar. Ia tidak pernah memerintah kami, dan tidak berniat untuk memerintah kami. Tetapi ia adalah negara yang berjaya. Dalam beberapa dekad ia berubah dari sebuah negara pasca kolonial menjadi negara maju. Bagi kami, ia adalah contoh yang selamat dan patut dipelajari. Saya faham.
Malaysia adalah model kejayaan tanpa ancaman. Profesor Gulnas menambah presiden sekarang pun sama. Presiden Berdi Muhammedo pernah melawat Malaysia. Anak-anak presiden juga pernah ke Malaysia. Kerabat diraja melawat Malaysia secara tidak rasmi. Ya. Walaupun tidak diumumkan secara rasmi, semua orang di sini tahu. Ada khabar angin anak presiden tinggal di Kuala Lumpur selama beberapa bulan. Saya terkejut. Kerabat diraja negara paling tertutup di dunia membuka pintunya kepada Malaysia. Profesor Gulnas berkata, Malaysia mempunyai kedudukan yang istimewa di negara ini. Ia satu-satunya negara asing yang dialu-alukan. Tidak menakutkan seperti China, tidak menindas seperti Rusia, tidak berbaur politik seperti Turki. Ia hanyalah sebuah negara yang menghasilkan produk yang baik, menepati janji dan melakukan kerja dengan senyap. Itulah imej Malaysia. Pada tengah hari, Profesor Gulnas memperkenalkan saya kepada beberapa orang graduan yang datang melawat jabatan itu. Kira-kira 10 orang anak muda berkumpul. Mereka semua memperkenalkan diri dalam bahasa Melayu. Selamat sejahtera. Nama saya Aigul. Saya mula belajar bahasa Melayu kerana suka drama bersiri Malaysia. Sekarang saya bekerja di sebuah syarikat teknologi Malaysia. Saya Merdan. Saya bekerja di Asus bahagian jualan. Saya Selby. Saya suka artis Malaysia. Saya bekerja di anak syarikat sebuah syarikat perkapalan Malaysia. Sebutan mereka lebih baik daripada yang saya jangkakan. Saya bertanya kepada Aigul, awak pernah ke Malaysia? Aigul menjawab, belum. Tapi saya mesti pergi. Bukit Bintang di Kuala Lumpur, Taman Negara. Syarikat kata ada peluang latihan. Saya sangat menantikannya. Kenapa awak mahu ke Malaysia? Mata Aigul bersinar. Malaysia adalah negara impian. Ia bersih, maju, banyak peluang. Saya harap negara kami juga boleh jadi seperti Malaysia. Saya terharu dengan kata-kata itu. Anak muda dari negara paling tertutup di dunia menggelar Malaysia sebagai negara impian. Semasa meninggalkan universiti, Profesor Gulnas berkata, buat kali terakhir Encik kata, saya ada satu lagi berita untuk awak. Apa dia hubungan Malaysia dengan kami tidak berakhir dalam industri pembinaan. Sekarang satu projek yang lebih besar sedang berjalan. Projek apa? Profesor Gulnas tersenyum penuh makna. Tenaga. Satu projek yang boleh mengubah nasib negara ini. Tenaga. Simpanan gas asli Turkmenistan adalah keempat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak dapat menjual gas ini dengan lancar kerana terperangkap dalam saluran paip China dan Rusia. Malaysia sedang menyelesaikan masalah ini. Saya perlu menyiasat lebih mendalam. Destinasi seterusnya pakar dalam bidang tenaga. Simpanan gas asli keempat terbesar di dunia, tetapi tiada jalan keluar. China mengawal saluran paip dan menekan harga. Rusia menjadi pesaing. Kepada negara yang tersekat ini, Malaysia menawarkan satu pintu keluar yang baru. Keesokan harinya, saya bertemu dengan seorang pakar dalam bidang tenaga Merdanov. Dia adalah bekas pengurus besar syarikat gas asli negara dan kini menjadi penasihat kepada syarikat gas Turkmenistan. Seorang lelaki berusia 67 tahun. Encik Merdanov fasih berbahasa Inggeris dan Rusia. Dia berkata dia belajar di Moskow pada zaman Soviet. Untuk memahami kesulitan, Turkmenistan anda mesti lihat peta. Dia menunjuk ke peta di dinding. Kami adalah negara daratan, tiada lautan. Walaupun ada Laut Kaspia, ia adalah sebuah tasik. Dari segi undang-undang antarabangsa, ia bukan lautan. Jadi untuk mengekspor gas asli kami, ia mesti melalui negara lain. Saya melihat peta. Turkmenistan dikelilingi oleh Iran, Afghanistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Ke timur adalah China, ke utara adalah Rusia. Encik Merdanov terus menjelaskan, pada masa ini, 80% ekspor gas asli kami dihantar ke China kerana ada saluran paip yang bersambung ke sana. Itukah masalahnya? Itu masalah besar. Kerana China adalah satu-satunya pelanggan kami, tiada kuasa tawar-menawar. Kami terpaksa menjual pada harga yang ditetapkan oleh China. Harga itu 30% lebih rendah daripada harga pasaran antarabangsa. Saya mengira, ini adalah kerugian yang sangat besar. Encik Merdanov berkata, bagaimana dengan Rusia? Kami juga ada saluran paip ke Rusia dibina pada zaman Soviet. Tetapi Rusia telah berhenti mengimport kerana mereka sendiri adalah pengekspor gas asli. Kami adalah pesaing. Jadi tiada laluan lain. Ada laluan melalui Iran ke Eropah, tetapi Iran dikenakan sekatan antarabangsa, jadi tidak boleh digunakan. Ada juga laluan melalui Afghanistan ke India yang sedang dirancang, tetapi tiada kemajuan kerana masalah keselamatan. Encik Merdanov mengeluh. Kami adalah negara gas asli keempat terbesar di dunia,
Tetapi pada saat genting, kami tidak dapat menjana keuntungan kerana terperangkap dalam saluran pipe. Saya bertanya, apakah peranan Malaysia di sini? Mata Encik Merdanov bersinar. Malaysia mencadangkan satu kaedah baru, gas asli cecair LNG. Menyejukkan gas asli ke suhu 162 darjah Celsius untuk menjadikannya cecair. Dalam keadaan cecair, ia boleh dimuatkan ke dalam kapal dan dieksport ke mana-mana sahaja di dunia. Tidak perlu lagi saluran pipe. Encik Merdanov menjelaskan, syarikat Malaysia mencadangkan untuk membina loji LNG. Membina kemudahan pencairan berskala besar di pesisir Laut Kaspia. Di sana gas asli akan dicairkan dan diangkut dengan kapal ke Azerbaijan, kemudian dari Azerbaijan melalui Turki ke Eropah. Adakah ini boleh dilaksanakan? Dari segi teknikal, boleh. Malaysia mempunyai teknologi terkemuka dunia dalam bidang LNG. Petronas MISC Berhad. Banyak kapal pengangkut LNG di dunia dibina dan dikendalikan oleh Malaysia. Saya kagum. Encik Merdanov berkata, baru-baru ini kami menandatangani memorandum persefahaman kerjasama tenaga dengan Malaysia untuk bersama-sama menjalankan kajian keboleh laksanaan pembinaan loji ini. Skala projek ini akan mencecah berbilion dolar. Saya bertanya, mengapa Malaysia? Bukankah negara lain juga ada teknologi LNG? Encik Merdanov ketawa. Teknologi sahaja tidak cukup, mesti ada kepercayaan. Kami telah bekerjasama dengan Malaysia selama hampir 30 tahun. Orang Malaysia menepati janji. Kepercayaan ini sangat penting untuk projek ini. Kepercayaan selama hampir 30 tahun. Kepercayaan yang dibina oleh Encik Ahmad kini meluas ke sektor tenaga. Encik Merdanov menambah, jika projek LNG ini berjaya nasib negara, kami akan berubah. Kami tidak perlu lagi bergantung pada China. Kami boleh menjual kepada Eropah, Malaysia, India pelanggan yang pelbagai. Harganya juga akan mengikut harga pasaran antarabangsa. Saya bertanya, tidakkah China akan menentang? Ekspresi Encik Merdanov menjadi tegas. Sudah tentu mereka tidak akan gembira. Tetapi kami juga perlu terus hidup. Bergantung pada satu negara sahaja sangat berbahaya. Malaysia menyediakan kami jalan keluar. Pada sebelah petang saya melawat tapak projek di sebuah pelabuhan di pesisir Laut Kaspia, lokasi bakal loji LNG. Di tapak itu saya melihat satu pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kelas bahasa Melayu sedang berlangsung. Di dalam sebuah bilik darjah, sementara yang dibina daripada kontena 30 orang juru teknik Turkmenistan sedang belajar bahasa Melayu. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Gurunya adalah seorang wanita muda dari Malaysia. Dia dihantar oleh sebuah syarikat kejuruteraan Malaysia. Saya bertanya kepadanya, kenapa mengajar bahasa Melayu di tapak pembinaan? Dia menjawab, untuk komunikasi. Juruteknik Malaysia dan pekerja tempatan bekerja bersama, tetapi penterjemah sentiasa tidak mencukupi. Jika mereka tahu asas bahasa Melayu, kerja akan berjalan lebih lancar. Saya bertanya kepada seorang juruteknik yang belajar bahasa Melayu, susah tak? Seorang lelaki berusia 40-an menjawab, susah. Tapi saya mahu belajar. Saya mahu belajar teknologi Malaysia. Kalau pandai bahasa Melayu, boleh belajar lebih banyak. Saya melihat mereka dan berfikir pengaruh Malaysia yang bermula dari pembinaan kini sedang meluas ke pendidikan dan tenaga. Ini sudah melampaui hubungan rakan kongsi ekonomi. Nampaknya ada ikatan yang lebih mendalam. Dalam perjalanan pulang ke Hotel Merchant berkata, Encik kata, saya ada satu perkara terakhir untuk ditunjukkan kepada anda. Apa dia bukti bahawa semua ini bukan kebetulan? Kisah 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apa kaitannya dengan sekarang? 1400 tahun yang lalu, melalui laluan sutera Malaysia dan bangsa Turkik sudah pun berhubung. Dan kini keturunan mereka bertemu semula di Asia Tengah. Adakah ini satu kebetulan? Keesokan harinya, Profesor Gulnaz menjemput saya ke perpustakaan universiti. Saya mahu tunjukkan sesuatu kepada anda. Dia mengeluarkan sebuah buku sejarah kuno tentang sejarah purba Turkmenistan. Anda tahu siapa nenek moyang bangsa kami? Saya menjawab, bangsa Turkik bukan betul. Tapi anda tahu nama asal Turkik. Saya menggelengkan kepala. Profesor Gulnaz membuka buku itu. Turkik ditulis dalam aksara Cina sebagai Tujut. Itu adalah sebuah empayar besar yang memerintah Asia Tengah dari abad ke-6 hingga ke-8. Turkik, saya macam pernah dengar di mana-mana.
Profesor Gulnas menyambung Itza 400 tahun yang lalu, melalui laluan sutera Asia Timur dan Asia Tengah mempunyai pertukaran yang aktif. Anda tahu tentang Shoso Indinara Jepun? Saya mengangguk. Di sana ada banyak harta karun dari Parsi dan Asia Tengah. Budaya nenek moyang Turkik kami juga tersebar ke Asia Timur dan melalui laluan maritim ia sampai ke alam Nusantara. Saya sangat terharu, terhubung melalui laluan sutera sejak 1400 tahun yang lalu. Profesor Gulnas berkata, yang menariknya, hubungan ini kini bersambung semula. Apa maksudnya? Dari segi linguistik, ada teori yang mengatakan bahasa kami dan bahasa Melayu adalah saudara jauh dalam keluarga bahasa Austronesia Altai. Tata bahasanya ada persamaan, akarnya ada yang sama. Begitukah ya? Bangsa-bangsa yang berinteraksi di laluan sutera 1400 tahun yang lalu, kini bertemu semula di pedalaman Asia Tengah. Bulu roma saya meremang. Mengatakannya sebagai satu kebetulan adalah terlalu dramatik. Profesor Gulnas tersenyum. Sudah tentu orang Malaysia moden tidak tahu tentang sejarah ini ketika datang ke Turkmenistan. Mereka datang untuk berniaga. Tetapi dari sudut pandangan sejarah ini adalah satu kepulangan. Saudara jauh telah kembali. Saya bertanya, adakah orang Turkmenistan tahu tentang sejarah ini? Mereka sedang mempelajarinya. Kami mengajar kandungan ini di jabatan kami. Pelajar-pelajar sangat gembira. Mereka terharu dengan fakta bahawa Malaysia dan kami telah berhubung sejak 1400 tahun yang lalu. Saya bertanya kepada Aigul pelajar graduan itu. Awak tahu tentang sejarah ini? Aigul mengangguk. Ya, saya belajar semasa di universiti. Sangat ajaib. Malaysia bukan sekadar negara yang jauh, tetapi saudara lama. Adakah fakta itu mengubah pandangan awak tentang Malaysia? Aigul tersenyum. Saya rasa lebih dekat. Menonton drama bersiri Malaysia pun rasa berbeza. Bukan lagi menonton drama asing tetapi drama dari negara saudara. Saya terharu. Sejarah sedang mengubah masa kini. Pada sebelah petang saya melawat Muzium Negara, sebuah galeri yang mempamerkan sejarah Turkmenistan. Di sana saya melihat artifak dari zaman Turkik, pedang perhiasan logam. Pemandu muzium menjelaskan artifak ini dari zaman Turkik antara abad ke-6 hingga ke-8. Lihat corak ini, kebanyakannya haiwan kuda serigala. Saya meneliti artifak itu dengan teliti. Ada perasaan yang saya kenali. Pemandu itu berkata, yang menariknya, corak-corak ini mempunyai persamaan dengan artifak kuno yang ditemui di rantau Nusantara. Para sarjana sedang menjalankan kajian mengenainya. Ada kaitan budaya juga. Menjelang petang, saya kembali ke hotel merenung bandar itu. Hubungan yang bermula dari pembinaan meluas ke tenaga dan berakar umbi dalam sejarah. 30 tahun yang lalu apabila Encik Ahmad mengambil langkah pertama, dia sebenarnya sedang menyambung hubungan 1400 tahun yang lalu. Sudah tentu dia sendiri tidak mengetahuinya. Kepulangan saudara jauh. Kata-kata itu terus bergema di fikiran saya. Adakah ia satu kebetulan atau takdir? Saya masih perlu bertemu dengan beberapa orang terakhir. Mereka adalah generasi seterusnya yang akan menyambung hubungan ini. Anak-anak muda Turkmenistan. Bahasa Melayu mengubah hidup saya. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang wanita muda berusia 26 tahun. Setelah mendengar kisahnya, saya memahami makna keseluruhan perjalanan ini. Pada pagi hari terakhir saya bertemu semula dengan Aigul. Dia adalah graduan yang saya temui di universiti semalam. Dia bekerja di pejabat cawangan sebuah syarikat teknologi Malaysia di Ashgabat. Kami berjanji untuk bertemu di sebuah kafe di pusat bandar, sebuah kafe berkonsepkan Malaysia. Menu ditulis dalam bahasa Melayu, kopi, teh tarik, bubble tea. Di dinding tertampal poster artis-artis Malaysia. Pembesar suara memainkan lagu-lagu pop Malaysia. Aigul berjalan ke arah saya sambil tersenyum. Awak masih ingat saya? Saya mengangguk. Ya, wartawan BBC. Kita jumpa di Jabatan Bahasa Melayu semalam. Awak kata awak kerja di sebuah syarikat teknologi Malaysia. Ya, saya bahagian pemasaran. Saya memesan kopi dan duduk berhadapannya. Bagaimana awak belajar? Bahasa Melayu, Aigul berkata. Pada mulanya sebab drama bersiri. Masa sekolah menengah kawan bagi saya fail drama Malaysia. Selepas menonton yang pertama, saya rasa sangat menarik. Jadi awak mula belajar bahasa Melayu? Aigul menggeleng. Bukan serta-merta. Mula-mula hanya tonton drama. Walaupun saya rasa bahasa Melayu itu indah, saya tak terfikir nak belajar. Tapi bila tiba masa nak masuk universiti, saya perlu buat keputusan nak masuk jabatan mana. Apa kata ibu bapa awak? Aigul tersenyum pahit. Mereka menentang. Ayah suruh saya ambil bidang undang-undang. Ibu suruh saya ambil perubatan.
Mereka mahu saya ada kerjaya yang stabil. Mereka kata, belajar bahasa Melayu nak buat apa, belajar bahasa negara kepulauan tu nak guna di mana. Tapi kenapa awak pilih Jabatan Bahasa Melayu, mata Aigul bersinar? Sebab bapa saudara saya. Dia pernah kerja di tapak pembinaan dengan UEM Group. Bapa saudara saya selalu kata, kerja dengan syarikat Malaysia, gaji 3 kali ganda, lebih banyak daripada tempat lain. Dan, orang Malaysia hormat kita. Kata-kata itu sentiasa tersemat di fikiran saya. Saya mengangguk. Jadi awak pujuk ibu bapa awak kata, kalau belajar bahasa Melayu boleh masuk syarikat Malaysia, dapat gaji besar. Mula-mula mereka tak percaya. Tapi bila saya tahun 2 di universiti, saya buat latihan industri di ASUS. Sejak itu, pandangan ibu bapa saya berubah. Bagaimana pengalaman latihan industri? Aigul tersenyum lebar. Sangat hebat. Saya bekerja di cawangan ASUS Ashgabat selama 3 bulan. Saya belajar di bawah seorang pengurus dari Malaysia. Saya belajar banyak perkara. Cara mereka bekerja, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah semuanya berbeza. Apa yang berbeza? Sangat sistematik. Syarikat di negara kami agak sambil lewa. Mereka buat kerja ikut keadaan semasa. Tapi syarikat Malaysia akan buat perancangan laksanakan mengikut perancangan kemudian semak hasilnya. Mula-mula saya rasa leceh tapi kemudian saya sedar cara ini lebih efisien. Saya bertanya, selepas graduasi awak terus masuk syarikat teknologi itu? Ya sebaik sahaja tamat pengajian. Temu duga pun dalam bahasa Melayu, persaingan sengit. Ada 50 pemohon, hanya 3 orang yang diterima. Apa kerja awak sekarang? Aigul menjawab dengan bangga. Pemasaran. Mempromosikan produk syarikat di Turkmenistan. Saya merancang iklan, mengadakan acara, menguruskan media sosial. Sangat menyeronokkan. Puas hati dengan gaji, Aigul tersenyum. 3 kali ganda daripada syarikat biasa. Kata-kata bapa saudara saya betul. Syarikat Malaysia memang berbeza. Mereka bayar gaji tepat pada masanya, beri bonus dan sediakan peluang latihan. Saya sangat menantikan peluang untuk latihan di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Saya bertanya soalan yang lebih mendalam. Awak rasa Malaysia ada kedudukan istimewa di negara ini? Aigul menjawab dengan serius. Ya sudah tentu. Di mata orang muda di negara kami, Malaysia adalah negara impian. Ia bersih, maju dan penuh dengan peluang. Kami tonton drama Malaysia dan nampak betapa hebatnya Kuala Lumpur. Menara berkembar, Petronas, jalan-jalan yang bersih, kafe-kafe yang moden. Kami pun mahu jadi macam itu. Bagaimana dengan China dan Rusia? Ekspresi Aigul berubah sedikit. China agak menakutkan. Ia terlalu besar. Penduduknya 1.4 bilion. Negara kami hanya 6 juta. Kalau China mahu, mereka boleh telan kami bila-bila masa dari segi ekonomi. Jadi kami sangat berwaspada. Rusia pula, kami ada trauma. Generasi ibu bapa kami ingat zaman Soviet. Masa itu mereka pandang rendah pada kami, layan kami macam tanah jajahan. Kenangan itu masih ada. Aigul menyambung, Malaysia berbeza. Ia tidak pernah memerintah kami. Ia tiada ancaman. Ia cuma sebuah negara yang menghasilkan produk yang baik, muzik yang hebat, drama yang menarik. Dan ia menghormati kami. Itu yang paling penting. Saya bertanya, awak pernah ke Malaysia? Belum. Tapi kalau dapat pergi untuk latihan, saya mesti akan pergi melancong. Kalau ke Kuala Lumpur, awak nak buat apa? Mata Aigul bersinar seperti kanak-kanak. Saya nak pergi Bukit Bintang. Saya tengok dalam drama di sana banyak bangunan moden. Saya juga nak pergi ke Taman Tasik Titiwangsa. Saya nak makan bekal di tepi tasik, tengok bunga. Dan juga Batu Caves. Saya nak pakai baju kurung dan ambil gambar. Dia menambah dengan malu-malu. Dan saya nak tengok konsert artis pujaan saya. Saya peminat tegar. Saya tersenyum. Anak muda dari negara paling tertutup di dunia mengimpikan Kuala Lumpur, meminati artis Malaysia, mahu pergi ke Taman Tasik dan melihat bunga. Selepas meninggalkan kafe, saya bertemu dengan rakan-rakan sekerja Aigul. Merdan, seorang lelaki berusia 28 tahun, bekerja di ASUS bahagian jualan. Saya belajar di universiti, mula-mula untuk cari kerja. Tapi lama-kelamaan saya jatuh cinta dengan budaya Malaysia. Drama, filem, muzik, semua saya suka. Bagaimana rasanya bekerja di syarikat Malaysia? Merdan berfikir sejenak. Sangat mencabar jujurnya. Mereka bagi banyak kerja-kerja, lebih masa pun banyak. Tapi mereka sangat adil. Kalau kerja kuat akan dihargai. Boleh naik pangkat, gaji pun akan naik. Di syarikat negara kami kalau tiada kabel, susah nak naik pangkat. Selby, seorang wanita berusia 24 tahun, bekerja di anak syarikat MISC Berhad. Saya belajar bahasa Melayu sebab K-pop. M-pop. Saya peminat.
Mula-mula cuma nak faham lirik lagu, tapi sekarang ia dah jadi kerjaya saya. Apa tanggapan awak tentang Malaysia? Selby tersenyum lebar. Contoh teladan. Malaysia bangkit dari kemiskinan beberapa dekad, lalu sekarang dah jadi negara maju. Petronas, Asus, MISC ada syarikat bertaraf dunia. Ada juga artis bertaraf dunia. Saya percaya kami juga boleh melakukannya. Selepas itu saya melawat semula kelas bahasa Melayu di tapak pembinaan. Bilik darjah kontena yang saya lihat semalam. Hari ini kelas sedang berlangsung. 30 orang juru teknik duduk di meja belajar bahasa Melayu. Guru menulis di papan putih, "Selamat pagi." Pelajar-pelajar mengikut "Selamat pagi." "Terima kasih," penatnya. Sebutan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi penuh dengan semangat. Selepas kelas saya berbual dengan beberapa orang juru teknik. Bakhtiar, seorang juru teknik berusia 45 tahun berkata, "Saya sudah 15 tahun jadi pekerja binaan. Saya dah bekerja sama dengan syarikat Malaysia selama 5 tahun. Kenapa belajar bahasa Melayu?" Bakhtiar menjawab dengan serius. "Saya mahu bercakap terus dengan juru teknik Malaysia. Melalui penterjemah nada boleh berubah. Contohnya jurutera Malaysia kata, buat dengan lebih teliti. Penterjemah cuma akan kata, buat lebih sikit. Tapi kami tak tahu teliti tu macam mana. Kalau bercakap terus takkan ada salah faham macam ni. Apa bezanya syarikat Malaysia dengan syarikat lain?" Bakhtiar berfikir sejenak. Teliti. Mereka sangat mementingkan perincian. Mula-mula saya fikir kenapa cerewet sangat. Macam ni pun dah cukup. Tapi orang Malaysia kata tak boleh buat lagi bagus. Mula-mula saya geram tapi kemudian saya sedar mereka betul. Sebab itulah kualitinya bagus. Dolan seorang pekerja muda berusia 32 tahun menambah. Saya ajar anak saya bahasa Melayu. Apa yang saya belajar saya balik ajar dia. Anak saya 7 tahun. Dia dah pandai cakap, "Selamat pagi" dan "terima kasih." Kenapa ajar anak bahasa Melayu? Dolan menjawab dengan serius. Untuk masa depannya. Pada pandangan saya, hubungan Malaysia dengan negara, kami akan jadi semakin baik. Lebih banyak syarikat Malaysia akan datang. Masa itu, kalau pandai bahasa Melayu, peluang akan lebih banyak. Saya mahu anak saya hidup lebih baik daripada saya. Saya terharu dengan kata-kata itu. Hubungan dengan Malaysia sedang diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. Saya juga berbual dengan guru bahasa Melayu itu. Seorang wanita Malaysia berusia awal 30-an bernama Cikgu Siti. "Sudah berapa lama anda mengajar di sini?" Cikgu Siti menjawab, 2 tahun. "Saya dihantar oleh sebuah syarikat kejuruteraan Malaysia. Bagaimana rasanya mengajar bahasa Melayu di tapak pembinaan?" Cikgu Siti tersenyum. "Sangat berbaloi. Pelajar-pelajar di sini sangat rajin. Selepas kerja mereka dah penat. Tapi mereka masih datang untuk kelas 1 jam. Semangat mereka luar biasa. Ada pelajar yang paling meninggalkan kesan." Cikgu Siti berfikir sejenak. "Encik Bakhtiar agaknya. Yang baru anda temu bual tadi. Dia yang paling rajin. Walaupun paling tua, dia datang paling awal, balik paling lewat. Pernah sekali saya tanya kenapa dia begitu rajin. Dia kata tak nak kalah dengan orang muda." Saya ketawa. Ada satu lagi perkara yang saya tak boleh lupa. Baru-baru ini kami adakan satu aktiviti bahasa Melayu. Kami minta pelajar tulis sepucuk surat dalam bahasa Melayu. Salah eja pun tak apa, bebas sahaja. Tiba-tiba Encik Dolan menulis sepucuk surat. Dia tulis apa? Mata Cikgu Siti berkaca. "Terima kasih Malaysia. Masa depan anak saya sangat cerah." Begitulah yang dia tulis. Walaupun tata bahasanya salah, tapi niatnya sampai. Pada saat itu, saya rasa apa yang saya buat di sini sangat bermakna. Menjelang petang, saya bertemu semula dengan Encik Ahmad. Ini adalah temu bual terakhir. Kami berjanji untuk bertemu di hotel tempat dia pertama kali menginap ketika tiba di Turkmenistan. Kini ia telah menjadi sebuah bangunan lama yang usang, tetapi baginya ia mempunyai makna yang istimewa. Di sinilah tempat pertama saya tinggal. Hampir 30 tahun yang lalu. Dulu hotel ini yang terbaik di bandar. Sekarang nampak usang. Saya melihat sekeliling. Sebuah bangunan lama gaya Soviet. Dindingnya terkopak, pemaidaninya lusuh. Melihat kembali hampir 30 tahun, apa perasaan anda, Encik Ahmad, memandang keluar tingkap? Di kejauhan, bangunan-bangunan putih kelihatan jelas. Itu adalah bangunan yang dibinanya, macam mimpi. Masa saya baru sampai bandar ini tanah lapang. Awak nampak tapak istana presiden di sana. Dulu tiada apa-apa, cuma tanah kosong berdebu. Dia menyambung, sekarang awak lihat. Bangunan-bangunan putih berderetan. Katanya ada 543 buah. Sebahagian besarnya kami yang bina. Yang saya terlibat secara peribadi ada 15 buah.
Saya sangat bangga. Adakah saat yang paling tidak dapat dilupakan? Encik Ahmad tersenyum. Ada beberapa. Majlis perasmian Istana Presiden, saat Presiden berjabat tangan dengan saya. Saya hampir menitiskan air mata. Majlis pembukaan lapangan terbang, melihat pesawat pertama mendarat. Saya juga sangat terharu. Dia berfikir sejenak dan menambah, tapi yang paling tidak dapat dilupakan adalah perkara lain. Berlaku baru-baru ini. Satu petang dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang pemuda menegur saya. Dia pekerja teknikal di tapak pembinaan. Pemuda itu datang kepada saya dan berkata, suara Encik Ahmad bergetar. Terima kasih Tuan. Saya kerja di tapak ini, saya dapat beli pangsa puri. Saya juga sudah berkahwin, semuanya kerana syarikat Malaysia. Dengar kata-kata itu saya menangis. Saya hanya mendengar dalam diam. Hampir 30 tahun, beribu-ribu orang telah bekerja di tapak pembinaan kami. Mereka mendapat wang membeli rumah, berkahwin, mendapat anak. Itulah sebab saya di sini. Kami bukan membina bangunan, kami membina kehidupan. Saya bertanya soalan terakhir. Pada masa akan datang, bagaimana hubungan Malaysia dan Turkmenistan? Encik Ahmad menjawab dengan tegas, akan menjadi lebih baik. Saya yakin, kerana kita telah membina kepercayaan. Selama hampir 30 tahun, kami tidak pernah mungkir janji. Kepercayaan ini akan diwarisi oleh generasi akan datang. Dia menambah, anak-anak muda yang anda jumpa tadi, Aigul, Merdan, Selby, merekalah yang akan menyambung hubungan ini. Saya akan bersara tidak lama lagi. Tetapi dengan adanya mereka saya tidak risau. Saya bertanya, selepas bersara, anda akan ke mana? Encik Ahmad tersenyum, Malaysia, balik ke Kuala Lumpur. Isteri saya sedang menunggu. Saya nak jumpa cucu saya, menjadi seorang ayah yang saya tidak dapat jadi selama hampir 30 tahun. Dia memandang keluar tingkap. Tapi mungkin sekali-sekala saya akan datang ke sini. Saya akan merindui bandar ini, zaman muda saya di sini. Dalam perjalanan ke lapangan terbang saya melihat keluar tingkap. Bangunan-bangunan putih berkilauan keemasan di bawah cahaya matahari terbenam. 543 buah bangunan, 80% daripadanya dibina oleh Malaysia. Sesuatu yang dimulakan oleh seorang lelaki 30 tahun yang lalu telah menjadi begitu besar. Impian Aigul tentang Kuala Lumpur. Bahasa Melayu yang diajar oleh Dolan kepada anaknya. Kepercayaan selama hampir 30 tahun yang dibina oleh Encik Ahmad. Semuanya saling berkaitan. Sebelum menaiki pesawat, saya melihat sekeliling buat kali terakhir. Di Dewan Ketibaan Lapangan Terbang, iklan jenama Malaysia berkelip-kelip. Iklan Asus. Iklan Gamuda Berhad. Lapangan terbang ini juga dibina oleh Malaysia. Sebuah negara yang lebih sukar untuk dimasuki daripada Korea Utara. Sebuah negara yang melarang semua budaya asing. Tetapi Malaysia ada di mana-mana. Mereka tidak melepaskan walau sebutir peluru, tidak menghantar walau seorang askar. Mereka hanya menepati janji, membuktikan dengan kualiti dan membina kepercayaan. Itu sahaja. Dan dengan itu, mereka telah membuka pintu negara paling tertutup di dunia. Inilah kuasa abad ke-21. Bukan kuasa tentera, bukan juga kuasa wang. Ia adalah kuasa kepercayaan. Kuasa menepati janji. 1400 tahun yang lalu, bangsa-bangsa yang terhubung melalui laluan sutera bertemu semula di pedalaman Asia Tengah. Ini adalah kepulangan saudara jauh. Dan hubungan ini baru sahaja bermula. Para penonton sekalian, apa pendapat anda tentang sebab negara paling tertutup di dunia ini hanya menerima Malaysia? 80% daripada 543 bangunan putih dibina oleh Malaysia. Selama hampir 30 tahun tiada satu sen pun rasuah diberikan, bertahan hanya dengan kepercayaan. Kerabat diraja yang melarang semua budaya asing, satu-satunya negara yang dibenarkan adalah Malaysia. Sebuah negara yang lebih jauh daripada China, lebih kecil daripada Rusia, kurang dikenali berbanding Turki, tetapi hanya Malaysia yang terpilih. Rahasianya hanya satu, mereka menepati janji. 1400 tahun yang lalu, bangsa-bangsa di laluan sutera bertemu semula di pedalaman Asia Tengah. Ini bukan kebetulan, ini adalah kepulangan saudara jauh. Jika kisah hari ini menyentuh hati, anda pastikan anda menekan butang langgan dan suka. Biarkan kuasa tersembunyi Malaysia yang tidak diketahui dunia, diketahui dengan lebih meluas. Jika anda menyokong Malaysia yang menghubungkan dunia dengan kepercayaan, sila tinggalkan komen di ruangan komen Malaysia paling hebat. Pastikan anda berkongsi video ini dengan rakan-rakan di sekeliling anda. Biarkan lebih ramai orang tahu tentang kuasa sebenar Malaysia yang mampu menawan hati dunia tanpa melepaskan walau sebutir peluru.
kita berhubung bersama. Jumpa lagi dalam video seterusnya.